Kerajaan Malaysia tak sepatutnya buat dokumen pendaftaran pelarian sebab kerajaan Malaysia bukan kerajaan yang ada sebarang ratifikasi dengan PBB untuk terima pelarian. Kita akan buat satu perhimpunan di sini. Kita keluarkan memo untuk membantu pelarian-pelarian ni. Kita berhimpun di sini. Kita berhimpun 2 hari 1 malam Kita duduk di sini, kita buat live di sini, kita panggil semua pelarian. Berapa ramai yang ada mai di sini, kita tekan UNHCR untuk bantu pelarian ni semua. Kalau kita tidur di sini, stay di sini one night, okey tak? Saya akan tidur di depan pejabat UNHCR 1 malam. Saya punya anak bukan. Sini. You punya anak? Ya, anak 3. 3, you Rohingya? Ya. Okey, sudah berapa lama sini? Sudah lama lah, 15 tahun. Sudah 15 tahun. You punya anak pergi sekolah apa macam? Utara tu suami pun itu jatuh batak itu kaki. Okey. Tak boleh kerja. Sekolah pi free ke? You orang dapat free ke? You orang mau bayar duit? Bayar duit. Bukan free. Tak. Dia orang cakap dia orang jaga semua ini pelarian, bagi duit semua. Sekarang satu orang masuk 400. Satu orang RM400 satu bulan. Ya. You berapa anak? 3. 3 anak, 1,200. Suami pun tak boleh kerja, saya pun tak kerja. Dia orang ada bayar rumah punya duit ke UNHCR? Dia orang ada bagi makan bulan-bulan punya duit ke? Apa pun tak bagi? Saya pun susah lah. Sekarang you mai sini untuk apa? Itu dia tolong saja. Cakap dia suami saya tak boleh kerja. Sekarang you mai sini, Ya. you tak ada appointment lah, apa pun tak ada. You saja-saja mai. You duduk mana? KL? Penang, Mana tempat Penang? Matang Batu. You duduk Pematang Batu, you Ya. mai Penang, you Ya. tidur sini lah semalam? Ya, sama nanti. Semalam you tidur di sini, Ya. habis tu you belum pergi jumpa dia orang lagi? Belum. Kalau dia orang tak bagi jumpa, you balik ya? Yalah, boleh lah. Hampa tengok macam mana dia susah. Ni kau kemanusiaan. Anak-anak tak Sebab apa dia mai di sini? Laki dia kaki patah, tak Ya. boleh bekerja. Ya. Dia ada anak ada 3 orang sekolah. Seorang bayar RM400 sebulan. 3 orang bayar RM1,200. Dia mai daripada Penang, mai depan pejabat UNHCR untuk nak dapatkan simpati supaya UNHCR ni boleh bantu dia. Tapi dia pun tak ada appointment. Dia tunggu di sini daripada semalam you ada sini. Ya, ya. Dia tunggu di sini, tak ada appointment, tak boleh jumpa. Security pula tak ada bagi layanan yang baik. Security ni semua UNHCR kena ajak pergi cara etik, kena ajak layan manusia, kena tahu budi bicara, kena tahu sifat kemanusiaan. Jangan UNHCR ni cakap tentang kemanusiaan, letak security semua tak ada hati perut. Ni dia duduk sini tunggu. Lepas tu balik ya. Ya, boleh lah. Lagi tak dapat bantuan. Lagi duit habis. Ya. Lagi kena balik. You mai dengan siapa? Kawan-kawan. Kawan-kawan mai. Ni pada Penang tuan-tuan. Ni rakyat Malaysia, saya cakap kepada hampa sebagai rakyat Malaysia. Hampa tengok macam mana dia susah. Sekarang susah, anak tak ada sekolah. Anak dia tak pergi sekolah. Ya, ada satu orang 15, satu orang 12, satu orang 10. Orang RM400 lah ni tak pergi sekolah. Sebab apa? Bukan dia orang ni tak mau hantar anak untuk tak pergi sekolah. Ya. Tetapi dia orang tak ada duit untuk hantar anak nak pergi sekolah. Nak kerja pun tak boleh. Nak hidup macam mana tuan-tuan? Ni UNHCR ni bukan hampa pergi buat DPP. Sekarang tak ada kerja, ada UN tak boleh lah kerja dia. Dia orang dah beritahu, ada kad UN tak boleh kerja. Kalau dia orang tak boleh kerja, pegang kad UN, dia orang tak boleh kerja, dia orang nak makan apa? Suami pi DP dia jatuh Apa tengok, suami dia ada kad UNHCR, dia bekerja, terpaksa bekerja. Lepas tu dia jatuh, patah kaki, tak boleh bekerja. Dia nak hidup macam mana? Dia tak kerja kan? Macam mana anak dengan anak dia nak hidup? Kalau macam ni jadi. Bila dia jatuh, tak ada insurans. Sebab apa? Memang pemegang kad UN tak ada insurans. Ya. Tak boleh. Yang ni satu penindasan, satu kezaliman. Janganlah saya bongkarkan isu ni. Kerajaan nak bagi tahu bahawa kita kena buat DPP, dokumen pendaftaran pelarian. Kerajaan Malaysia tak sepatutnya buat dokumen pendaftaran pelarian sebab kerajaan Malaysia bukan kerajaan yang ada sebarang ratifikasi dengan PBB untuk terima pelarian. Ni tengok, apa you mau cakap sama UNHCR? Tolong apa? Tolong saya mau mana-mana pi lah, itu Australia ke, itu Kanada ke, mau pi lah. Susah sini. Susah sini ya. Anak pun tak boleh sekolah. Nampak? Dia cakap apa? 2010. 2010 until now 16 years. Interview before.
Nampak? 2010 apa dia interview untuk nak pergi another country. Yaman. Dia Yaman tengok. Sekarang ni macam mana? Jangan salah dia orang. Suami saya duduk sini 20 tahun. Suami dia duduk sini 20 tahun. You duduk sini 15 tahun. Ya. Tengok. Berapa? Punya lama dia orang duduk sini. Bukan dia tak mau pi tau. Dia orang ni nak pi ke negara ketiga. You mau pi negara ketiga. Ya. Ini UNHCR tak hantar kan? Ya. Pembohong Lama. UNHCR.